Okey, apa yang saya akan kongsi malam ni adalah pertama, apa yang Syakli tawarkan, apa dream plan Syakli. So, apa Syakli pathway, macam mana, apa rank-rank yang Syakli tawarkan, berapa bonus yang Syakli boleh bagi dekat kita, dekat anda semua kan. Macam mana nak mula, lepas meeting ni, apa yang seterusnya, what is the next move. So, tak adalah kita nak bagi saja lepas tu tak tahu apa langkah nak mula bisnes. So, saya harap anda malam ni ada pen, ada buku untuk buat catatan. Mungkin ada yang comeback, dia refresh ilmu. Yang sedia ada pun dia refresh ilmu untuk improve. Macam mana kita nak cerita dekat bisnes apa tu builder kita. Dan yang baru, ilmu baru. Apa yang tak faham boleh tanya ataupun boleh catat. Lepas ni nak tahu lebih lanjut tentang benda ni. Okay? Okay. Next. Okey, pertama sekali saya nak ucap welcome to Shakely Family, welcome to Tim Jutawan. Tim kita, saya sendiri adalah founder Tim Jutawan. Dan kalau kita tengok gambar yang sebelah kiri atas ni adalah business leader dalam Tim Jutawan. Gambar ni diambil 2 tahun lepas kot, masa BLNC, NC. So inilah muka leader-leader dalam Tim Jutawan. So sebenarnya ramai lagi. Ada yang hadir, ada yang tak hadir lah. So, insyaAllah 24 hari bulan Januari ni, kita ada lagi National Conference. National Conference ni adalah upacara tahunan. So, pada anda yang katakan malam ni rasa macam lepas ni aku nak buat bisnes Shakely sungguh-sungguh. Tiket masih ada boleh beli tapi dah sangat sikit. Tiket dia RM79 dapat sekali apa tu program 1 hari, dapat door gift, dapat makan, dapat tahu apa yang Shakely plan untuk tahun depan ni, tahun 2026, 2027. So, bila pergi situ nanti kita akan dengar sharing-sharing daripada orang-orang berjaya, kita akan jumpa apa tu, upline-upline, dia akan boost semangat, kita akan clearkan matlamat kita. So, kalau ada peluang, usahalah untuk datang 24 Januari nanti. Dan tema kita, kalau nak datang nanti kontak upline masing-masing eh. Saya nak datang lah, saya nak, walaupun saya baru nak mula, saya nak datang. So sebab berbeza orang yang datang dengan orang yang tak datang. Okay, next adalah, ini adalah, sebelah kanan ni adalah master-master dalam jutawan. So kalau dalam ni, Master Zura ada. Korang macam kata yang Sabah bawah Master Laura. Master Laura tak ada dalam gambar ni. Macam Amira, Azira, di bawah payung Masa Zura, Masa Yani. Ada yang Masa Zura, ada yang Masa Yani. So, kita semua satu family, satu team. So, kalau kata gambar kiri di bawah ni, ni saya, ni Masa Zura, ni Masa Yani, ni Masa Ira. Antara tunggak-tunggak dalam, master tonggak dalam tim jutawan. So, ni antara pencapaian saya dalam Shakely. Lama dah ni, 2013, 2014. Saya pegang cek 50,000 Star Achiever Award. Yang mana saya nak cerita, saya bermula macam korang, bermula daripada zero. Tak tahu apa-apa tentang network marketing. Tak tahu sangat pasal suplemen. Yang kenal apa? Vitamin C. Vitamin C. Yang lain tak kenal pun. Tapi bermula daripada consumer, tapi Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk rasa bonus besar dalam Shakely. Dan saya yakin you all semua pun boleh dapat apa yang saya dapat, mungkin malah lebih lagi. Apa yang saya dapat ni masa-masa lain dah dapat. Masa Zura dah dapat, masa Yani dah dapat, masa Ira dah dapat. So insyaAllah peluang tu terbuka luas. Dia tak ada limited. Awak mesti uh, berapa orang, limited tak ada. Awak mesti seorang degree ke tak ada. Yang tu nanti saya akan cerita bagaimana Shakely ni buka peluang sama rata untuk semua. So next, rezeki dengan Shakely ni saya nak share lah macam mana sebenarnya. Okay, gambar kiri tu adalah saya pergi Swiss yang tahun lepas. Bukan tahun lepas. 3 tahun, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, masa tu, Shakely pergi ke Switzerland, antara trip yang best lah. Saya berasal daripada orang biasa, yang tak ada duit pun nak pergi travel overseas. Tapi dengan Shakely, jadi asbab Shakely, Allah hantar saya ke umrah. Umrah Shakely, tengok ni umrah pertama Shakely. Umrah dengan Shakely 2 kali. Yang pertama saya bawa ayah. Bestnya Shakely dia boleh bawa orang lain. Bawa ayah dan suami.
Yang kedua, umrah Shakili, saya bawa mak pula. Umrah dengan Jordan. Kemudian saya pergi sendiri tapi still dengan duit Shakili, umrah dengan suami. Maksudnya Shakili, uh, kalau kata buat betul-betul, boleh dapat trip, boleh dapat cash bonus dan boleh dapat car bonus. Ini dua kereta ni adalah um, yang Shakili bagi, duit melalui car bonus yang Shakili bagi. Inilah kereta idaman saya daripada kecil lagi saya teringin nak BMW sampai sekarang pun saya ada kereta ni dan ni kereta yang saya baru beli 3 tahun lah Alphard. So kenapa saya cerita? Saya nak you all ada impian juga. Ada target. Oh aku nak buat Shakili sampai tahap ni, tahap ni. Bukan sekadar nak, okey, 2 angka, 3 angka, tak. Okey, seterusnya. Apa yang Syekli tawarkan? Dream plan yang Syekli tawarkan. Okey, yang pertama adalah, ada yang tak mute tu. Sekejap. Okey, mute semua. Yang pertama adalah untuk runcit. Untuk runcit Syekli ni 20% hingga 25%. Contohnya Vivid kan, harga Vivid 399 tapi kita boleh jual 498. Untuk runcit dia RM99. Kiranya bonus untuk runcit yang kita dapat, kalau kita jual 10 botol, kita dah dapat 990. Tapi untuk untung runcit ni kita jarang lah ambil. Kita registerkan terus. Contohnya kalau ada downline, ada kawan-kawan nak beli Vivid, 1 botol Vivid dah layak menjadi ahli. Okay, kita terus sign up dia jadi ahli supaya kita lock orang tu, dia tak beli dengan orang lain. Mana tahu nanti dia consume, dia ada kesan Shakili, kemudian dia jadi macam you all, nak buat bisnes Shakili. Faham tak? So untung, tapi yang ni yang saya kena tawarkan. Maksudnya kita boleh ada ambil untung. Harga ahli lain, harga bukan ahli lain. Okey. Hmm. Okey, yang kedua adalah performance bonus. Performance bonus ni up to 21%. Okey, untuk yang baru-baru ni faham tak lagi apa itu UV? Faham tak? Azira, uh, Amira, siapa nama? Jangan takut saya sebut nama, saya nak you all betul-betul faham malam ni. Siapa lagi? Alia, faham tak? UV tu apa? Faham tak? Cuba-cuba komen. Faham tak? Komen pun tak apa, nak buka mic pun tak apa. Macam coin ke? Tak, bukan. Okay. UV ni kena faham. Setiap produk, dia ada unit volume tersendiri. Contohnya, Vivi, UV dia 112. Resv, UV dia 115. So, belian tu, belian kita ni, setiap belian produk dia ada point dia. Okey? Dan point ni, macam mana dia kira point setiap bulan. Contohnya macam bulan 12 ni dia kira daripada 1 hari bulan sampailah 31 hari bulan 12. Bila masuk bulan lain dia akan kira semula. So, katakan kita beli produk 100 bernilai 150 UV, kita akan dapat 5% bonus. Bonus dia lebih kurang RM23. Faham? Selalunya orang yang buat 150 UV ni adalah orang yang consumer. Consumer. Okey. Kalau you buat 300 UV, terkumpul untuk bulan tu, you dapatlah RM74. Kalau 600, dapatlah 200, dapatlah 11%, dapatlah RM200. Sampailah, katakan you buat 3,000 UV dalam bulan yang sama, you akan dapat bonus 21%, 1,900, anggaran 1,900, 2,000 macam tu. Okey? Yang ni bukanlah sorang-sorang. Katakan you ada downline, you ada ahli baru masuk bawah you, dia buat juga belian, so dia dikira sebagai poin kumpulan. That's why kita jangan makan sorang-sorang, Syakli, kongsi-kongsi. So bonus tu akan berkembang. So bonus, performance bonus ni paling tinggi adalah 21%, Syakli bagi. Dan kebanyakan yang dalam ni dah capai pun. Siapa kat dalam ni? Nina, Ellie, Anita, siapa? Cik Nat dengan Siti Rokaya dah capai dah bonus 4 angka dalam Shakili. Diorang semua ni bermula daripada kosong juga. So, okay. Clear? Tak faham tanya? Lepas tu, ada leadership bonus juga. Leadership bonus ni adalah bonus yang menyumbang bonus besar dalam Shakili. Okay, kata tadi, kalau you boleh buat 3,000 UV dalam bulan ni, ataupun tak kisahlah, mungkin bulan depan ataupun 3 bulan lagi, you rank supervisor. Supervisor tu adalah rank pertama.
Senior supervisor ni rank kedua, coordinator ni rank ketiga dan seterusnya sampai master coordinator. Yang ni saya nak buka minda supaya nak tengok apa potensi bisnes Shaklee. Kalau you senior supervisor, bonus you boleh, average bonus adalah 3,000. Kalau coordinator, average bonus 6,500. Sampailah ke master coordinator, ni rank-rank dalam Shaklee ni. 50,000. Ni average. Tapi bergantung pada sel kumpulan. Ada master bonus dia 20,000. Ada master bonus dia 50,000. Ada master bonus dia 100,000 pun ada. Bergantung kepada berapa besar grup, berapa ramai leader dalam grup dia tu. So, tiada had, tiada potensi, tiada limit. Potensi yang sangat besar. Saya pernah jumpa orang yang dalam Shaklee, upline saya sendiri dulu, bonus dia 900,000. Banyak tak? 900,000 dalam sebulan. Ke setahun ni sebulan. Banyak tak? Cuba komen sikit. Banyak tak? Banyak tak 900,000? Macam tak terjangkau di akal kan? So, uh, kan banyak. So, sebenarnya masa Zura sendiri pun pernah bonus 6 angka dengan Shaklee. Alhamdulillah saya dalam jutawan, saya masa Zura dan masa Ira pernah bonus 6 angka dalam Shaklee. Okey. Macam mana nak dapat ni? You kena ada leader di bawah you. Contohnya senior supervisor, dia ada 2 point. Ada 2 orang leader, seorang atau 2 orang leader yang buat sales 10,000 sebulan. Okey, sekejap. Okey, 3,000 UV ni banyak mana? Saya nak bagi gambaran 3,000 UV ni banyak mana? Ni slide sebelum ni. 3,000 UV ni banyak mana? Sale lebih kurang 10,000 sebulan. Okey. Kalau buat lebih, lagi baik. 10,000 tu banyak tak? Banyak kalau you buat seorang-seorang. Tapi kalau buat ramai-ramai, buat berkumpulan, you ajak orang lain untuk bisnes, insya-Allah senang je nak capai. Ada orang lain boleh capai. Konsisten setiap bulan. That's why dalam Shaklee kita kena cari dua benda. Satu, consumer, orang yang makan Shaklee. Kedua, kita kena cari orang yang nak buat bisnes. Dia ibarat kita naik sampan. Kita kayuh sebelah kiri, kiri-kiri, kanan-kanan. Kalau kita just kayuh sebelah kiri, sampan tu jadi apa? Berpusing kan? Berpusing setempat. Kita tak boleh nak berkembang lah dalam Shaklee. So, bila you nak buat bisnes ni, you kena fikir. Dan doa lah. Ya Allah, Tuhanku kirimkanlah bisnes leader buat aku. Kirimlah customer yang setia, yang repeat order setiap bulan dengan aku. Okay? So, yang keempat apa yang Shaklee tawarkan adalah car bonus. Dalam sini car bonus, ada yang pernah capai car bonus dan konsisten. Car bonus ni Shaklee bagi macam mana? Selepas kita, dia adalah syarat-syarat dia menunjukkan uh, grup you dah stable. Grup dia stable. Ada syarat-syaratnya. Tapi malam ni saya tak cerita mendalam lah. Saya cuma nak bagi tahu Shaklee ada bagi car bonus. Car bonus ni dalam bentuk duit. You boleh beli kereta. Tapi tak wajib beli kereta. You nak beli emas. You boleh beli tanah. You boleh beli rumah. You boleh himpun untuk pergi haji. Terpulang. Shaklee tak check. Shaklee tak kata, okey, kau bonus awak beli kereta apa? Tak boleh simpan untuk pergi haji. Tak ada. Shaklee bagi free untuk kita nak buat apa. Tapi ada syaratnya. Cumanya sekarang ambil tahu, Shaklee ada car bonus. Satu hari nanti aku nak capai car bonus. Macam Cik Nat sekarang tengah berjuang untuk car bonus bulan ni. Stage yang terakhir. Okay, next. Shaklee bagi exclusive incentive trip. Yang ni berdasarkan dia adalah poin kiraan juga. Tapi saya tak nak bagi detail malam ni. Saya nak bagi tahu kata ada. Kita ada international, umrah regional, umrah dan regional. So international macam tahun 2025 hari tu, masa Zura dengan masa yang ni pergi ke Turki. Macam ada leader, macam saya, masa Ira, masa Ainul yang dalam jutawan, ada pergi ke, dapat peluang pergi ke Bali. So masa uh, masa National Conference nanti Shaklee akan announce trip tahun depan. Kita tak tahu. Macam sekarang ni cycle ni tengah berjuang juga untuk trip ke Kunming dan juga trip untuk ke apa satu lagi? Saya dah lupa dah. Budapest. Budapest. Aku selalu lupa Budapest. Budapest. So, yang ni cycle ni lah. Dan cycle Shaklee, dia akan bermula April tau. Bermula April sampai Mac tahun depan. So, sekarang ni kalau you dah bermula dengan bisnes, you dah ada momentum nanti masuk financial year. Jangan sekarang, tak apalah nak mula April. No. Sekarang you dah mula, April nanti you dah rank supervisor. InsyaAllah.
Okey, next, potensi income. Saya nak bagi tahu ni. Nampak tak? Kalau kata supervisor, bonus 1,000 lebih. Kalau supervisor ni bonus supervisor lah yang rank pertama dalam Shaklee. Ni rank coordinator, bonus lebih kurang 5,000. Ni bonus untuk master coordinator. Average tadi saya cakap 50,000 kan? Ni bonus. Average income master coordinator. Anda boleh dapat lebih. Ha, dengan modal rendah, Macam dekat bermula dengan apa yang ada. Ada orang kata saya tak ada modal lah. Tak apa. Ada cara dia. Tanya upline macam mana nak mula. Kalau ada modal lagi bagus. Macam saya dulu bermula dengan RM1,000. RM1,000. RM1,000 tu saya ambil mana? Saya korek tabung haji. Sebab saya nak, bila kita ada modal, kita lebih serius. Set apa saya nak beli? Masa tu saya bermula dengan set penyusuan. Jadi saya ada produk penyusuan. Sebotol-sebotol je mula. So kalau ada kawan nak, bagi dulu. Lepas tu order balik. So, niat nak bantu orang sihat, bantu orang lain jana income, komited untuk berjaya dan sedia belajar dan buat apa yang mentor suruh. Siapa mentor-mentor you? Upline you lah. Upline you. Dalam ni macam Masa Zura, saya sendiri, Masa Yani. So, itu adalah mentor dalam bisnes. So, kalau mentor suruh, okay, buat prospecting list. Lepas ni, kenalah buat. Sebab nak berjaya kan? Okay. Yang ni saya nak bagi tahu rahsia. Dulu masa saya mula-mula join Shaklee, saya tak tahu pun benda ni. Saya nak tunjuk, ni bonus saya yang pernah saya dapat lah. Rahsia bonus besar dalam Shaklee. Jika nak buat bonus kecil, boleh buat seorang-seorang. Menjual je. Atas ni lah. Bonus personal sale dengan yang nombor 2 ni. Besar juga. Boleh nak capai 4 angka. Nak dapat 1,000, 2,000 tu kalau buat seorang-seorang boleh. Jika nak bonus besar, wajib bina tim. Ajak orang lain untuk bisnes. Walaupun you baru bermula, you boleh ajak. Tak tahulah, tak ada pengalaman. Kan upline ada, kan saya ada, Masa Zura ada. Boleh. Katakan you kumpul orang, nak minta buat sharing. Boleh. Saya boleh, Masa Zura boleh. Macam saya buat malam ni. Katakan you ada beberapa orang. Lepas ni, macam kata Alia, ada beberapa orang kawan. Alia student nak buat bisnes. Boleh je ajak-ajak. Lepas tu, Master Laila, saya nak minta Master buat sharing. Tapi ajaklah beberapa orang, janganlah ajak seorang je. Okay. Kita akan kongsi apa peluang yang Shaklee boleh bagi. So, kita gunakan upline untuk, sebab upline dah ada jalan-jalan, dah ada bukti-bukti kejayaan. So, kita tunjuk. Macam kata, you mungkin you tak ada bonus besar lagi. Baru nak bermula. Tapi walaupun bonus you nanti 3 angka, 4 angka, jangan malu untuk tunjuk. Okay. Bonus besar rasanya pada leadership bonus. Nampak tak? Ni leadership bonus ni. 16,000. Anak. Level anak. Ni leadership bonus 2. 30,000. Macam mana Shaklee pernah bagi dekat saya. Sangat besar. So, peluang ni boleh. You all boleh ada impian untuk dapat bonus macam ni. Tak naklah mimpi besar-besar sangat. Kalau 10% daripada ni okey tak? Banyak tak? 19,000 banyak kan? So, Shaklee Pathway. Perjalanan Shaklee. Kenapa saya tunjuk perjalanan Shaklee ni? Sebab selepas saya nampak pathway ni, baru saya buka mata masa tu. Selepas saya nampak pathway ni, baru saya target untuk naik supervisor. Tapi selepas 2 tahun ke saya buat Shaklee, jadi saya nak you all ada kesedaran awal. Apa nak capai dalam Shaklee? Ke aku just buat suka-suka je? So, pathway. Ni. Okay, supervisor, rank pertama. Income 1,500. Average Sini supervisor. Coordinator. Sini coordinator. Key coordinator. Sini key coordinator dan master coordinator. So, kalau you buat part time, nak dapat income 6,500 ni, boleh sebenarnya buat part time. Tapi sebenarnya, saya Masa Zura sendiri, naik master, masa kita orang part time. Saya sendiri dulu masa kerja, saya dulu seorang engineer Petronas, buat part time sampai master coordinator. Masa Zura pun seorang lawyer, buat part time sampai master coordinator. So, boleh sebenarnya. Tapi lepas kita orang master coordinator, kita orang buat full time Shaklee lah. Okay. Kenapa Shaklee? Kenapa bukan bisnes lain? Okey, yang pertama adalah syarikat. Syarikat Shaklee ni adalah syarikat yang kukuh.
Kalau Shaklee di Malaysia sejak tahun 1995. Maksudnya dah 30 tahun. Kalau nak tahu syarikat tu kukuh ke tak, kalau bank lah, dia akan tengok syarikat Sdn Bhd ke apa, dia akan tengok 5 tahun. 5 tahun tu dah kira kukuh. Tapi Shaklee dah 30 tahun di Malaysia. Maksudnya sangat-sangat kukuh. Kalau di US lagi lama lah kan. So, syarikat yang kukuh dan tidak pernah miss bayar bonus kepada SIT. Siapa yang dah pernah dapat bonus? Yang baru-baru ni. Azira, Alia dan Amira. Pernah dapat bonus Shaklee tak lagi? Komen sikit. Ada tak ni? Dia komen sikit. Saya tunggu you all komen Amira, Alia, Azira. Komen sikit. Ada tak ni sebenarnya? Ke saya bercakap seorang-seorang? Okay, pernah. Azira pernah dapat bonus berapa? Azira. Alia pernah dapat bonus tak lagi? Amira pernah dapat bonus tak lagi? Amira, di mana kamu? Amira baru start bulan ni. Okey, bagus. Dia left mesti lain tak okey tu. Okey, line dia tak okey. Aish. So, pernah sekali dapat satu. Banyak tu, 100. Okey. Kenapa apa tu session ni untuk korang tau. That's why saya tanya korang sebab nak bagi faham, nak bagi confident. Jangan malu-malu. So, Shaklee tidak pernah miss bayar bonus pada SID. SID ni apa? Shaklee Independent Distributor. Bonus Shaklee selalunya dibayar pada 14 hari bulan. Tapi pada bulan-bulan yang uh, 14 hari bulan tu jatuh weekend macam bulan ni, Shaklee bayar awal. Shaklee bayar 12 hari bulan. Tak pernah lewat awal selalu. Okay. So compensation plan, marketing plan Shaklee adil dan unik. Maksudnya, katakan hari ni you baru mula Shaklee kan? Amira tak, Amira baru mula Shaklee. Lepas tu you ada downline. You ada downline yang buat lebih pada you. Ah, downline you boleh potong bonus you. Ah, kalau kata you buat bersungguh-sungguh dengan downline sama-sama naik, sama-sama bonus banyak. So that's why katakan kita ada upline kan. Upline sama-sama dengan downline ni, downline ni boleh potong bonus Shaklee. So kita dah nampak lah macam masa Zura pun pernah tengok bukti. Katakan upline tak buat bisnes, kita buat bisnes, kita boleh dapat income lebih daripada upline. So sangat adil. So produk Shaklee pula selamat. Kenapa selamat? Shaklee jalankan 350 ujian setiap raw material yang baru. Katakan dia ambil daun sena contohnya, 350 ujian dilakukan untuk pastikan selamat. Pure, asli, tak ada bahan-bahan yang apa tu merosakkan dia. Ha. Lepas tu ada 100 ujian, 100,000 quality test setiap tahun. Bayangkan daripada raw material dah jadi produk pun test lagi. Katakan dia claim dalam Omega ada 1,000 mg. Betul ke 1,000 mg kan? Satu hidangan betul ke? Dia nak bukti. Banyak produk-produk kat luar sana dia claim tapi bila check tak sama pun. Tapi Shaklee tak. Dan kita adalah produk yang beyond organic. Kita selalu dengar produk organik kan. Shaklee ni beyond organic. Sebab apa? Dia dah buat, okay. Kalau dekat US, dia ada satu badan ni, dia buat guideline. Dia kata, kalau kata nak capai tahap organik, dia kena buat 100 ujian keselamatan lah. Pesticide apa semua, racun-racun, kena bebas semua. Shaklee buat 300 ujian. Maksudnya beyond organik dah melepasi tahap organik. Dan produk Shaklee adalah proven, terbukti berkesan. Kan? Terbukti berkesan. Apa bukti dia berkesan? Kita ada masa Olimpik, atlet-atlet di US, dia ambil produk Shaklee dan diorang menang lebih 100, hampir 150 medal. Gold medal, silver medal, pingat gangsa semua diorang menang. Maksudnya proven, bagi tenaga, proven kuatkan diorang, kuatkan otot dan sebagainya. Dan sebenarnya, um, lepas tu, apa tu, astronot, angkasawan pun ambil produk Shaklee.
Kenapa saya sebut angkasawan dengan atlet ni? Sebab diorang ni, dia sangat, uh, dia ada rule yang sangat rigid. Kalau kata contohnya atlet, dia akan check air kencing dia, tak ada drug. Kalau kata ada drug, dia terbatal lah kemenangan dia. Macam contohnya astronot lagi lah, dia kena pilih produk-produk yang dia ambil, yang dia konsum masa tu adalah selamat, tak membahayakan nyawa. Dan lagi contoh kan, contohnya ada leader kita yang dulu buat Shaklee tiba-tiba pergi ke company lain. Tapi dia promote ni company lain ni. Dia promote company suplemen juga, tapi dia datang kat kita dia bisik. Dia kata apa? Aku pantang berpantang aku still ambil Vivid. Padahal dia dah leader besar dekat company lain. Dia kata company A ni tak boleh lawan Vivid ni, tak ada uh, efek Vivid ni tak ada dekat suplemen-suplemen dekat company A ni. Faham tak? Maksudnya kita proven. So yang apa tu? Kita efektif. Kemudian kita ada clinical study, kita ada journal, kita ada yang paling famous adalah telomere study dan juga landmark study. Catat dekat buku telomere study dan landmark study. Lepas ni pergi lepas ni homework pergi cari apa telomere study, apa landmark study yang orang Shaklee kena tahu. Itulah adalah kita punya, kita nak buktikan yang proven. Produk kita proven. Dan Shaklee dah menang Gold Award. Your Trusted Brand. 5 tahun berturut-turut daripada 2001, 2021, 22, 23 sampai 25. Trusted Brand ni pun macam ni. Kita pergi ke, ni yang Malaysia punya. Kita pergi ke rakyat Malaysia, secara random kita tanya. Uh, Suruh dinamakan, suruh disebut produk apa yang dia yakin. Sebut Shaklee. Maksudnya rakyat Malaysia dah ramai kenal Shaklee. Sebab dah 30 tahun. Dan dia berkesan. Dan dia selamat. That's why orang percaya. Okay, next. Kenapa Shaklee? Modal rendah. Free membership dengan produk Shaklee. 100 UV kan? Dapat free membership. Kira-kira lebih kurang 500 ringgit. Tapi sebenarnya bulan ni Shaklee buat campaign. 50 UV pun boleh dapat free membership. So, you all yang baru bermula ni kena grab. Kena grab yang ni lah yang kena cerita dekat kawan-kawan nanti. Bulan ni Shaklee buat promo, beli 50 UV pun, beli 280 pun, contohnya dapat free membership. So join lah, dapat harga ahli, save 25%. So kalau ada, macam saya kata tadi, kalau ada modal lebih baik, belilah stok untuk vitamin apa you makan. Yang tu yang you cerita. Okay, boleh lakukan, boleh dilakukan oleh sesiapa saja. Walaupun saya bekas engineer, Masa Zura bekas lawyer, tapi sebenarnya dalam Shaklee, apa pun jawatan you, walaupun you uh, suri rumah, saya sekarang suri rumah. Masa Zura dia suri rumah, dia merangkap student master. So, suri rumah pun boleh buat. Student pun boleh buat. Sekarang kita ada ramai student yang bermula dengan Shaklee, Gen Z kan? Profesional pun boleh buat. Kita ada doktor, kita ada lawyer, ada kekuatan masing-masing. Lepas tu, boleh nak buat full time ataupun part time. Yang penting kita bagi masa untuk buat bisnes. Okay, next. Hmm. Okay, kenapa Shaklee? Boleh dilakukan secara online ataupun offline. Ada orang dia selesa buat offline. Saya ada downline yang buat offline. Dia tak pandai lah online ni. Boleh. Ada orang malu nak approach orang secara offline. Macam saya lah. So, kita buat online. 100% online. Kita ada kelas online. Kita ada WhatsApp, Telegram, YouTube, semua ada. So, nak tak nak je untuk belajar. Kita ada sistem online, shaklee.com.my. You all kena explore. Ada download saya baru masuk. Dia explore semua. Dia explore sekali dengan, contohnya artikel kan, sekali dengan FAQ. Dia baca habis. Lepas tu dia tanya soalan. Bila tanya soalan tu kita tahu. Dia explore shaklee.com.my. Dalam shaklee.com.my tu, ada cara, apa tu, ada artikel-artikel tentang produk, ada uh, katalog, ada business guide, semua ada. So, ambil masa untuk study. Lepas tu ada produk punya Shaklee Academy.
tak tahulah macam mana nak buat ni. Tak tahu pasal ESP. Ada kelas ESP kat situ. Ada kelas vitamin C. Bulan ni promo ESP vitamin C kan. Buka kelas tu untuk belajar. Tahu kenapa ESP. Kenapa orang panggil ESP dengan vitamin C ni siap cantik. Buka dan belajar. So, Shakily ada payslip monthly. Kita ada uh, macam kita kerja. So, dan payslip kita laku di bank. Maksudnya ada suri rumah yang sebelum ni tak kerja, bila dia kerja Shakily, dia bisnes Shakily, dia boleh beli kereta dengan income Shakily. Dia boleh beli rumah dengan income Shakily. Payslip kita laku. Okay? Kita, Shakily ni bisnes konsep cawangan atau franchise. Bila kita ada downline, buat bisnes juga. Contoh, saya bagi contoh. Kalau lah hari ni, contoh senang, kalau kita berniaga nasi lemak, 1 jam kita boleh jual 100 bungkus. Kalau kita nak jual 500 bungkus, kita kena jual berapa lama? Mungkin 5 jam, mungkin 5 hari. Faham tak? 100 bungkus, 1 jam. Kalau nak jual 500, kita mungkin kena 5 jam ataupun 5 hari. Faham tak? Sehari sejam, sejam, sejam. Tapi dalam Shakily, katakan, you ada 5 orang bawah you. You boleh buat sale 5 kali ganda daripada you sendiri. That's why, bila masuk Shakily, bila start buat bonus, bila start buat bisnes, ajak orang lain untuk buat Shakily juga. Saya mute Amira. Ke Amira ada nak tanya? Sekejap Hmm. Boleh. Betul. Ellie, sekarang kalau nak buka bank tak mudah, tapi kalau buka bank guna payslip dan membership surat kerja senang. Betul? Sekarang kan dia kena macam-macam syarat dia kan. Okey. Yang ni saya dah sentuh, bisnes yang adil, siapa buat sungguh-sungguh dia dapat. Walaupun you ada upline, you buat sungguh-sungguh, mungkin you boleh lebih pada upline. Okey, tiada MOQ. Tak ada syarat. Oh, kena beli 1,000, kena beli 4,000. Dan apa yang best? Kalaulah saya beli Vivid 399, you all ahli baru pun beli Vivid dengan harga yang sama. Kita orang tak ada kelebihan, okey, master boleh beli harga Vivid 200, tak ada. So, tak adalah kita buang harga kan. So, adil. Okay. Next. Okay, macam mana nak mula ni? Saya nak mula buat Shakily. Okay, yang pertama, kena guna produk Shakily sampai dapat Shakily Effect. Okey. Amira, Alia yang Harta Uten kan? Siapa lagi? Azira. Cuba komen, you all guna produk apa sekarang? Amira dah start guna produk ke? Amira dah guna produk ke? Dia ambil vitamin C, ESP dengan alfalfa. Tapi actually dia guna ni sebab dia kan baru habis bersalin. Dia tengah Hmm. pantang. Hmm. Dia dapat hadiah tu. Tapi dia bukan Malaysia punya lah. Dia US punya. Dia daripada US punya produk. Oh, okey. Cuma yang Malaysia pun tak salah Siti dia pakai alfalfa dengan ESP kot. Okey. Ah. Makan sampai dapat Shakily Effect dan ceritakan Shakily Effect. Kenapa kita guna produk kena makan produk Shakily? Supaya bila kita nak jual tu, kita tahu apa nak cerita. Macam mana nak dapat, macam mana dapat US produk? Tak sebab dia punya kawan dia daripada Singapura. Okey. Dia banyak Pre-Pro. kenalan luar negara. Bagus, bagus. Pre-Pro, ESP, Vivid. Bagus, bagus. Mesti dah dapat kesan kan? Ah, Shakily, Carbona habiskan bayar kereta dan beri kereta lain. Okey, bagus. Okey. Ya. Ada produk Shakily Malaysia confirm halal. Kita ada Yang cok tu saya dah cakap dah dengan dia. Saya kata just hal. hati-hati lah US ni produk sebab kita tak tahu halal haram dia kan. Hmm. Malaysia Sebab pun halal. untuk kilang kilang Shakily Malaysia, kalau produk tu buka dekat produce dekat US pun kilang dia asing. Hmm. Memang insya-Allah halal dan kita ada certified ISA, International Islamic, punya macam JAKIM lah kat sini. Dan ISA ni dia lagi ketat daripada JAKIM. Okey, yang kedua, guna sampai dapat efek. Boleh cerita dekat orang. Kenapa? Contohnya, katakan kita promote satu kedai. Kotiau, Char Kotiau. Char Kotiau tu sedap lah. So orang kata apa yang sedap? Kita boleh cakap, kuah dia sedap gila, pekat gila, udang dia besar-besar. Apa tu, sotong dia fresh. Faham tak? Kita boleh cerita. Cuba kalau kata kita tak pernah makan. Kita kata, dia cakap sedap lah.
Dia cakap dia saja. Ataupun orang tanya, ESP tu rasa apa eh? Alia, ESP tu rasa apa? Dengar kata dia rasa macam susu tepung contoh. Kita tak pandai nak terangkan. So, bila kita makan, kita dapat taste dan kita dapat efek. So, kita boleh cerita. Contoh, saya dulu krem selalu. Alhamdulillah lepas makan Osteonutrik, tak pernah krem. Masa anak pertama mengandung krem. Tapi anak kedua, ketiga, keempat, kelima, Alhamdulillah tak krem langsung masa pregnant. So, kita dapat cerita dan dengan lebih yakin dan dengan lebih feeling lah. Dengan perasaan emosi tu kan. Shaklee effect. That's why kena makan Shaklee betul-betul. So, yang kedua, belajar tentang Shaklee. Apa istimewa Shaklee, mengapa Shaklee, kenapa produk Shaklee. Session ni antara antara tempat you all belajar lah. Lepas ni boleh cerita, boleh lebih yakin. Okay, tetapkan matlamat. Okey. Nak jadi pengguna produk ataupun nak pendapatan tambahan. Dan saya yakin kan malam ni kan, nama-nama yang malam ni semua nak ada side income. Income dalam segi, tak kisahlah side income ataupun main income kan. So, berapa bonus yang nak bulan ni? Lepas ni, upline tanya, Alia nak bonus berapa? Azira nak bonus berapa? Siapa lagi seorang lah? Amira nak bonus berapa? Kena ada matlamat. Tak kisahlah walaupun bonus tu 2 angka, 3 angka, 4 angka, kena tanya. Oh, saya nak bonus 4 angka dalam Shaklee tapi bulan ni saya nak try dulu 3 angka contoh. Kena ada. Kena ada matlamat. So, kalau saya nak bonus 3 angka, saya nak bonus 500, berapa apa yang saya kena jual, berapa set yang saya kena jual, kena tahu, kena ada idea. Nanti saya tunjuk contoh, tapi you kena bincang dengan upline, kena bincang plan tu betul-betul. Jangan sekadar buat je lah. Tak. So kena ada, kena tahu. Okey, kalau saya nak naik supervisor, saya nak sebab tadi ada yang pernah ambil Vivid kan. Saya kena jual Vivid berapa botol untuk nak jadi supervisor. Saya kena ada berapa orang beli dengan saya Vivid. So kena tahu. Okay, 27 orang dah dapat bonus 4 angka, dah dapat bonus 2,000 contoh. Kena tahu, kena jelas. So, yang keempat adalah kenal pasti waktu bekerja anda. Okay. Berapa jam boleh luangkan masa dalam dengan Shaklee? Okay. Ada orang dia ada impian besar nak income 4 angka dengan Shaklee. Tapi bila tanya berapa jam you boleh contribute masa? Saya ni tak ada masa lah. Saya anak kecil lah. Macam mana nak berjaya kan? Contoh kalau kata kita kerja 8 jam sehari. Bonus 3,000. So kita kena ada komitmen juga untuk waktu bekerja, untuk buat bisnes dengan Shaklee. So lepas masa yang dicadangkan adalah 2 jam. Contoh kita orang dulu bermula 2 jam. Masa Zura saya. So contohnya, yang ni siapa yang side income. Katakan dia student, dia bekerja. Kalau suri rumah kena lebih sikit. Sebab dah nak jadi main income kan. Contohnya dulu saya start, kita orang dulu buat blogging, tulis blog. So, bangun selalu saya dekat Sarawak. So, subuh awal. Pukul 5.30, pukul 5 dah subuh. So, saya bangun awal. Awal setengah jam. Okay, setengah jam pagi. Lepas tu, 4.30 bangun. Tulis blog. Lepas tu pergi awal ke office. Masuk office pukul 8. Selalu pergi 8.8 ngam-ngam. Sekarang pergi 7.30. Awal setengah jam. Ada masa untuk buat sesuatu. Untuk follow up. Untuk buat template jawapan. Lepas tu selalu balik pukul 4.30. Saya balik lewat sikit. Pukul 5 saya balik. Setengah jam, setengah jam, setengah jam. Lagi setengah jam saya buat malam. So, ada to-do list. Nak buat apa, nak buat apa. So, kalau kata you nak berjaya, you kena committed. Kena ada dedicated time untuk buat bisnes. Lepas tu selalu tanya upline. Apa nak tahu? Tanyalah, tak kisahlah. Nak tanya pasal produk, nak tanya pasal bisnes, nak tanya pasal cara makan, tak kisah. You boleh tanya upline. Bagi saya, downline yang tanya soalan ni, dia buat kerja. Dia buat sesuatu. Dia ada buat task dengan Shaklee. Macam mana nak post dekat Facebook contohnya. Tanya je upline you. Kacau upline you betul-betul. Okey. Dan mula berkongsi. Jangan simpan sendiri. Makan Shaklee, ada side effect, simpan je sendiri. Tak boleh. Kena kongsi. Macam mana nak berkongsi? Tak kisahlah dekat Facebook status ke, dekat WhatsApp status ke, WhatsApp story ke, IG ke, mula berkongsi. Ataupun kongsi dengan kawan-kawan. Dengan student, dengan kawan-kawan kelas, dengan kawan tempat kerja, kongsi. Jangan senyap. Sebab kita nak berniaga kan?
Bak kata ada seorang dia kata kalaulah kita boleh masak nasi lemak paling sedap di dunia, tapi kita tak berkongsi dengan orang, orang takkan tahu. Ha, kita tak akan berjaya lah. Okay, next. Okay. Ingat, tiga ni. Macam mana nak buat bisnes Shaklee? Kena USB. Guna, kongsi dan bina. Ha. Use, use, guna betul-betul. Lepas guna, kongsi side effect, kongsi Shaklee effect dan bina. Bina ni macam mana? Build ni. Ajak orang lain untuk buat bisnes juga. Bukan buat seorang-seorang. Buat. Buat tak kisahlah. Bermula daripada 150 UV, 300 UV, 600 UV. Okay, next step. So kena ada target bisnes. Tadi kan saya dah tunjuk pathway kan. Yang ni untuk leader-leader yang dalam ni. Anita, Cik Nat, Rukayah sendiri kena ada. Bila aku nak capai koordinator. Tahun ni 2026 aku nak capai koordinator contoh. Ada bila aku nak capai master. Kita dah nampak sampai ke master. Dah nampak mungkin bukan ada spesifik action plan lagi, tapi kita dah nampak okey lagi 2 tahun aku nak capai master coordinator misalnya. Okey, mid term 6 bulan hingga 2 tahun apa nak capai. Short term 3 hingga 6 bulan apa aku nak capai. Berapa orang ahli yang aku nak jadikan business builder. Okey, sekarang bulan ni ada lagi untuk orang-orang baru lagi 15 hari ni apa aku nak capai. Nak buat 300 UV dulu? Nak buat 600 UV dulu? Kalau kata nak income RM200, 600 UV. Kalau kata nak income RM500, 1,200. Boleh. Sebab nanti orang gaji kan? Masa tu boleh follow up. Okay. Ni saya bagi contoh. Okay. Kalau nak bonus RM200, buat 600 UV. Kalau nak bonus RM500, buat 1,200 UV. Kalau nak bonus RM1,800, buatlah sampai 21% bonus 300 UV. You boleh target sebenarnya ni. Orang nak bisnes. Katakan bulan ni nak first step dulu. Amira, Azira, siapa lagi tadi? Alia. Saya nak mula dengan RM200 lah. 600 UV. Macam mana nak dapat 600 UV ni? Macam mana nak dapat 1,200 UV? RM500. Banyak ni. Additional RM500 setiap bulan. Macam mana nak dapat 1,000 lebih ni? So, kena tahu step-step dia. Okay, contoh. Ni contoh kalau nak jadi supervisor, you sendiri buat 600 UV. Lepas tu ada downline. Ada downline you yang buat 600 UV, 600 UV, 600 UV, ada yang 300 UV. Dia dikira group. Semua sekali 3,000 UV. Dapatlah bonus 21%. Saya bagi contoh lagi kan. Saya bagi contoh nak bagi nampak. Nak bonus berapa? Cuba hari ni. Cuba bagi tahu upline. Nak bonus berapa? Contoh. Siapa tadi? Azira pernah dapat 100. Okey. Bulan ni saya nak bonus 200 lah. So, apa yang saya kena jual? 200 UV, RM200 dalam 600 UV. 600 UV ni. So, saya kena jual 11 set. Ni set promo. Set cantik. Saya bagi contoh set cantik tau. Kita ada banyak set lagi. Saya klik bagi promo. 5 set wellness. 5 set youth. Okay. Kalau student-student selalu nak cantik kan. Set cantik ESP dengan vitamin C. Kalau ada kawan nak kurus. Kita ada fitness go kan. Life Cinch dengan Cinch T. Kalau ada kawan-kawan nak yang bertenaga. Apa kita ada? Set promo Shaklee. ESP dengan Vitalize. Kan? Kalau ada kawan yang ada masalah bau badan, sembelit, nak detox, kita ada DTX dengan Herblex. Murah je set tu. Kalau ada kawan yang selalu demam, anak dia selalu demam, dia pun selalu demam, ICMC, kita ada immune booster. Kita ada vitamin C dengan uh, vitamin C dengan Nutriferon. Pilih set yang you nak. Malam ni you kena decide. You nak fokus set mana? Okay? Nanti Ablan boleh tanyalah. Ablan boleh rujuk balik dekat Siti boleh rujuk ke Amira. Azira boleh report dekat Masih Zura. Alia boleh report dekat Cik Nat. So, mungkinlah macam Alia dah pernah ambil U-turn kan. Dah ada ilmu-ilmu untuk turunkan berat badan. So, go fitness.
Kalau student ni saya nampak dua. Satu set cantik, nombor dua set untuk kurus. Kalau contohnya set kurus tu contohnya 60. Kalau kata nak stay up, 60 bagus untuk nak stay up. Memang mata terbuka luas lah. So, tengok set mana satu, you boleh tengok set mana yang dekat dengan you, yang you pernah consume. Yang kedua, you boleh berdasarkan masalah kesihatan orang tu. So, kalau you jual 11 set, you dapatlah bonus 200. Katakan nak bonus 500 lah, bonus 600. Jual lah 22 set, 14%. Katakan, katakan nak jadi supervisor. Mungkin bulan ni, mungkin bulan depan, you kena ada downline. Okay, ajak kawan. Kawan jual 300 UV. 300 UV, kawan jual 6 set. E jual 6 set. D jual 6 set. Ini dah pandai bisnes ni. D jual 11 set. You akan dapat bonus 4 angka. Tu saya kata tadi, ada consumer dan juga ada business builder yang nak buat bisnes. Okay, kena ada target bulanan, pecahkan pada mingguan, pecahkan pada harian. So yang ni bincang dengan upline. Nanti bincang dengan upline. Suruh buat malam ni. Bulan Disember. Nak rank apa? Mungkin bukan rank tapi GUV berapa? Nak income RM200, kena buat 600 UV. Contoh. Okey, listkan nama. Siapa ni member, siapa yang mangsa-mangsa. Mangsa-mangsa saya nak bantu untuk sihat dan untuk buat bisnes. Buat. So, apa produk target? Okey, saya nak target dua. Untuk orang nak kurus dan untuk orang nak cantik. Set ESP dengan vitamin C dengan fitness co. Kalau 600 UV, saya kena jual berapa set? Tengok tadi. Kalau 600 UV, 6 set je, 6 orang je cari. Tapi RM94 ni sikit sangat. 11 set lah. Okay, dah ada. Dah ada dalam kepala 11 orang. Esok, aku nak terkam. Dah ada. So, okay, ni tak payah. So, kena tahulah ni. Setiap hari nak buat apa. Setiap hari you target contohnya Facebook posting. Untuk orang Gen Z macam Alia tak ada Facebook kot. IG posting, TikTok, WhatsApp story. Target kita nak share dekat mana. Media sosial ni adalah kedai kita. Kalau orang offline, dia dia approach lah kawan-kawan dekat office, kawan-kawan student. Kena beranilah untuk approach. Kalau malu nak approach, tu nanti tips seterusnya lah boleh tanya. Kalau saya malu nak buat macam mana lah? Sebenarnya saya pun malu. Dulu malu nak menjual. Apa yang saya buat? Saya bawa pergi office. Letak B-complex, letak zinc, letak ESP. Makan depan kawan-kawan. Masa kawan-kawan ramai, masa tu aku buka botol makan. Dia orang tanya, Laila makan apa tu? Ini untuk kulit cantik. Ini untuk tenaga. Masa apa tu? Ada kawan tu. Dia shake ESP tu. Kan bila kita dekat tempat kerja ada cubicle kan. Sepanjang cubicle dia shake sambil berjalan. Kau apa ni? Shake apa ni? ESP. Yang ni untuk guru, untuk kulit cantik. Faham tak? That's why kena makan sampai nampak kesan. So kita nak cerita ke orang, orang yakin. Okay. Boleh visualize your success. Then kita kena take action. Bayangkan suatu hari nanti aku nak income dalam Shaklee 2,000 sebulan. Aku nak jadi supervisor. Ni adalah action-action yang aku buat. The secret to success, stop wishing, start doing. Impian tu penting, tapi kena bergerak. Kena buat action item. So, ni contohnya Resvi lah. Resvi sebenarnya, kalau you jual 11 botol, you dah dapat bonus RM500. Sebab apa jual 11 botol dapat RM500? Sebab UV dia besar. Ada dalam Shaklee UV besar. Macam Resvi, VV, ada yang UV kecil. Macam contohnya vitamin C. Pilihlah. Kalau you nak cepat bonus banyak, promote produk premium. Resvi, VV, collagen. Kalau kata nak ramai orang, kalau student, mungkin set cantik. Cuba close sale at least 2 produk. Jangan satu produk. Sebab apa? Kena bagi dia makan untuk dapat kesan. Sebab kalau dapat kesan, dia happy, dia syok nak berkongsi. Kalau dia ambil, contohnya dia ambil satu produk je, lambatlah sikit kesan dia tu. Padahal masalah kesihatan dia banyak. So, kita nak bagi dia makan dan nampak kesan. Minimum 2 produk, set yang Shaklee suggest tu. Kalau kata set lengkap lagi baguslah. Set lengkap macam contohnya,
Set penyusuan, kita ada 5 vitamin kan? 5 ke 6 vitamin. Set berpantang, kita ada 5 vitamin. Untuk set operation, kita ada uh, sekurang-kurangnya 3 vitamin. Macam itulah. So, kalau nak nampak kesan, jangan saja satu produk saja. Ni. Rahsia nak berjaya, dah pukul 10 dah. Kena ada push factor yang spesifik. Kena ada. Sebab apa kita nak buat share cleaning? Kalau sekadar nak duit untuk shopping, kurang kuat. Macam saya dulu, antara antara sebab saya nak buat share clean, saya nak, sebab saya nak sulung, saya nak bahagiakan mak ayah. Saya nak bagi income dekat mak ayah, nak bagi elang dekat mak ayah sebab mak ayah saya tak ada pension. So, lepas tu saya nak resign bila anak masa tu bila anak dah darjah 1 target saya. So saya kena ada income. Saya tak nak duduk rumah tak ada income. Saya nak ada income. Sebab saya nak beli macam-macam. Contoh. So niat nak bantu lebih ramai orang. Nak dah bantu orang untuk sihat. Saya bermula, masa Zura bermula dulu dengan set penyusuan. Nak bantu bagi orang-orang menyusu berjaya. Bergantung pada niat. Ada orang nak bantu untuk orang kurus, kan? Bila kurus senang nak beribadah. Bila kurus um, ada apa tu? Kualiti hidup yang lebih baik. Okey, setkan matlamat. You all boleh print screen screenshot. Setkan matlamat. Kena ada matlamat. Nak buat bisnes ni, nak dapat income berapa, nak buat, kenapa nak buat bisnes, nak rank bila, nak naik supervisor. Tulis strategi dengan kemampuan dan minat. Kalau kata kita minat buat video, mungkin kita boleh masuk dekat TikTok, YouTube. Kalau kita minat menulis, dekat mana? Dekat blog, dekat Facebook, boleh. Okay. Percaya dengan diri sendiri. Fokus pada kekuatan diri. Kadang-kadang kan kita rasa kita jarang fokus kekuatan diri. So kena tahu kekuatan diri. Macam mana nak tahu kekuatan diri? Tanya orang yang kenal kita. Contoh, tanyalah mak ayah. Dulu kakak bagus, apa kekuatan diri kakak? Awak pandai bercerita. Kalau bercerita orang dengar, contoh. Yang kedua, tanya orang yang terdekat kita lah, yang selalu support kita. Yang kedua, tengok balik kejayaan yang sebelum ni. Contoh, ada orang tu dia tak yakin dia boleh memimpin, dia tak boleh jadi leadership. Tapi bila saya tanya, rupa-rupanya dia imam. Contoh kan? Maksudnya, dia seorang leader. Cek-cek balik dulu masa sekolah, selalu beberapa kali jadi ketua kelas. Leader lah tu. Maksudnya orang percaya boleh memimpin. Mungkinlah along the way ada perkara-perkara berlaku, dia rasa macam dia lemah. Tapi sebenarnya kekuatan tu ada. Kena gila. Okey. Cari kekuatan diri. Mungkin, saya tak tahulah, mungkin macam kata downline-downline yang uh, downline Siti, downline Cik Nat, kalau kata kenal rapat boleh tahu kekuatan diri. Kalau tak ada, tanya orang-orang yang rapat dengan kita, mak ayah, abang kakak ke yang rapat dengan kita, yang tahu kekuatan kita. Okay, doa dan yakin. Kena selalu doa, ya Allah, sebab apa? Usaha ni asbab je yang nak bagi Allah. Bila kita doa, ah, Allah mudahkan. Minta mak ayah doa, suami doa, mohon doa-doa orang yang tersayang. Okey, tu je malam ni. Ni contoh lah, nampak tak leadership bonus ni? Leadership bonus ni yang besar ni. Car bonus. Sebulan 4,000. Besar tau. Boleh beli kereta, 2 kereta ni. Untuk bonus. So, you all pun boleh dapat. Okay. Ada apa tak nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Azira, Alia, Amira. Terutama yang baru-baru ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak bagi task dah ni. Ada tak apa-apa nak tanya? Kalau tak nak tanya saya, nanti tanya upline. Okey, task. Salin. Upline boleh salin. Nanti minta dengan diorang. Dia yang pertama, task yang pertama. T nanti minta dengan ni. Anita pun boleh bagi task ni dekat new BU yang baru nak bisnes. Cik Nat, Masa Zura boleh minta juga. Okey, yang pertama konsisten guna produk sampai nampak shakli effect. Minimum 2 produk. Tapi saya rasa yang ni dah lepas semula kan.
Kalau ada contoh tadi, Amira ada 3 produk kan. Alia pun dah pernah makan Sinsti semua kan, minum Sinsti semua. Azira pun dah ada produk juga kan. So konsisten. Kalau habis beli dan konsisten. Kalau dah dapat kesan, share klik effect. Kan tadi USB kan. You guna, use. Lepas tu um, share. Kena share, kena kongsi. Tak kisahlah you all nak share kat mana. You nak share dekat WhatsApp status ke, you nak share dekat IG story ke, Facebook ke, TikTok ke. Share klik effect. Okey, yang kedua. Yang kedua, list 30 nama prospek. List 30 nama prospek. Nak dapat nama mana nama tu? Buka lah phone book. Boleh tengok. Siapa yang aku boleh contact. List. Lepas tu, list. Walaupun tak kisahlah you rasa dia susah nak kena approach. List dulu. Apa yang terlintas, list dulu. List nama. Siapa yang nak ajak. Okay. Dekat tepi tu boleh set. Dia ni untuk kongsi produk ke nak ajak bisnes? Boleh. Okey. Kalau produk nak suggest produk apa? Ada ni berat badan, dah obes ni aku tengok ni. Nak ajak lah masuk U-turn buat ni. Mula dengan apa tu fitness go tu. Ajak, jom. Sekarang kita ada U-turn untuk turunkan berat badan. So, listkan 30 orang prospek. Submit pada upline. So, Amira kena submit pada Siti. Alia kena submit pada Siti Natrah juga. Siti Natrah, Siti dua-dua kan. Azira kena submit pada Masa Zura lah. List nama. So, kita kena ada target. So, apa kita list ni? Sebab kita sebenarnya, pernah tak? Kita teringat seseorang, tiba-tiba seseorang tu call. Bila kita list tu, kita dah hantar signal dah. Mungkin orang tu nanti tengok Facebook, status kita. Okay. Dan approach mereka dalam masa 15 hari ni. Kan kita ada 15 hari lagi kan? Try approach. Tak kisahlah cara mana, ayat mana, try approach. Kalau kata, kalau lah kata, kita orang dulu perkenalkan diri kot. Hai, saya Laila, saya dah start buat Shakely. Kalau apa nak dapatkan suplemen, boleh. Ataupun approach, bukan cerita pasal Shakely dulu, tanya khabar. Macam mana tanya khabar, komen dekat dia punya status, dia update pasal anak. Dah besar anak, lama tak jumpa eh. So dia komen. Lepas tu nanti dia akan pergi status kita. Oh, status kita share pasal Sat Cantik. Sat Cantik, testimoni Sat Cantik. Daripada situ dia tahu, oh dia ni buat Shakely. Faham tak? Sama ada directly ataupun indirectly. Boleh. So 30 orang tu kita kena approach. Kalau kata kawan baik, mungkin kita senang je. Jom um, turunkan berat badan dengan Sat Shakely. Boleh je. Tapi kalau kata orang tu macam susah sikit, nak approach secara direct, macam tu lah. Komen dekat status dia, dia akan tengok status kita. Selalunya kita komen, dia akan tengok status kita. So, daripada situ, oh dia ni buat Shakely. Dan task yang ketiga, hantar dekat, target dekat upline, berapa bonus you nak bulan ni? Berapa bonus you nak? Katakan nak 200. Okay. Dan decide, medium mana you nak buat. Contoh, okay, I nak buat konten dekat TikTok, nak buat live kat TikTok, nak buat dekat Facebook, IG story, nak buat dekat WhatsApp status contoh. So upline kena tahu. So kita kena tahu ni platform kita sebab orang niaga kena ada kedai, kan? Ini adalah kedai kita ni, Facebook, WhatsApp story, TikTok adalah kedai kita. Boleh tak niaga tanpa orang tahu? Nak jual kat siapa? Kita nak jual kat manusia. So kita kena ada action plan lah, target. So, tu saja. So, upline cuba update, cuba follow up downline. Diorang nak ni kan, nak buat bisnes. So, clearkan ini dulu. Guna, kat mana nak kongsi, apa the action item. At least ada lagi 15 hari. 15 hari ni boleh jadi macam-macam. Boleh nak dapat bonus 200, boleh nak dapat bonus 500, boleh nak dapat bonus 4 angka pun. Boleh, tak mustahil. Okay, ada apa-apa tak lagi? Dah pukul 10, dah sejam. Ada apa-apa tak lagi nak tanya? Azira ada apa-apa nak tanya? Alia, Amira, ataupun yang lain? Anita ke?
Siti ke, Cik Nat ke, Nina ke, Ellie ke, ada apa-apa tak nak tanya ataupun nak tambah-tambah? Saya tak ada. Tak ada. Anita? Tak ada. Cik Nat? Ada tak lagi ni? Nina, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Cik Nat? Nak tambah sikit lah. Ha. Okay, kalau yang orang baru ni biasanya dia ada mindset malu lah. Bukan nak kata kat orang lain, kata ke diri sendiri. Tapi apa, selagi kita tak cuba mula tu, kita tak boleh nak pecahkan kemaluan tu. Macam mana sekalipun dia kena pecahkan kemaluan tu, kena juga macam yang first macam Kak Lala kata, kena PM orang. Malu tau nak PM orang. Lagi-lagi kalau kenal kan. Tiba-tiba nak PM nak bagi tahu kita ni buat bisnes Syakli. Masa mula-mula tu memang kemaluan tu besar gila lah. Tak boleh malu. Tapi bila you buat sekali je, you dah pecahkan tembok tu, malu tu, lama-lama tak ada malu dah. Maknanya you dah boleh. Nanti kalau orang you tak kenal pun, you dah boleh cerita yang you ni jual Syakli. Jadi untuk permulaan ni, mula dengan orang yang kenal. Kalau rasa malu sangat, beritahu mak dia dulu pun tak apa. Mak saya apa, Umi saya ni nak buat bisnes Syakri. Ya, boleh je try dengan orang yang paling dekat, dengan orang yang kita rasa kita rapat. Lepas tu baru pergi kat kawan. Lepas tu ada, kalau ada mak saudara ke yang rapat-rapat tu, beritahu mak saudara, makcik saya nak buat Syakri, boleh tak support saya? Kalau makcik ada sakit lutut ke, sakit sendi ke, sakit pinggang ke, bolehlah beli dengan saya vitamin. Vitamin organik lagi. Lepas tu ada pot saudara ke. Lepas tu baru pergi kat kawan. Pergi kat orang yang jauh sikit pada kita. Okay, mula daripada orang dekat tu. Kalau rasa malu, malu dengan orang dekat, pergi orang jauh. Kena ikut apa panggil situasi kita lah. Okay, yang penting mula dulu, pecahlah tembok malu tu dulu. Itu je lah Kak Laila. Panjang pula. Okay, thank you. Tak banyak pun, okey betul kata Cik Nat. Tapi kita orang dulu malu, macam saya malu dengan family. Ah, jadi saya cerita dekat stranger. So boleh je tulis blog, lepas tu kan share entry blog tu dekat dia. So bermula daripada situ. Dan macam mana nak buang malu ni? Tama-tama orang tak pernah berniaga kan? Adalah dengan kita tukar niat. Bukan kita nak ambil kesempatan, tapi nak bantu dia. Contoh, ada orang buta nak lintas jalan. Ni nak lintas jalan ni. Kereta banyak kan. Kalau lah kita malu nak pergi tolong dia, mungkin dia dalam bahaya. Ha. So, dia nak lintas jalan. Kita nak tolong tak? Nak tolong. Kita akan pegang tangan dia dan lintas jalan. Sebab kita nak bantu dia. Tukar niat daripada nak duit. Nampak mata duitan. Duit cing, cing, cing. Apa. Daripada nak bantu dia. Kalaulah kita malu, susah nak berjaya. Sebab saya ada satu kes lah. Masa tu, saya masih kerja. Dia adalah subordinate orang bawah saya. Baru balik habis berpantang, dia join saya. Bukan, dia balik kerja. So, dia ada masalah penyusuan. Anak dia, dia pump susu tak keluar. So, anak dia nipple confusion. Dia tak boleh nak lepas tu bila dah hisap botol dia tak nak menyusu direct. Letih lah tidur malam tak ni. Saya ambil masa 2 minggu untuk fikir nak approach dia. Mula-mula saya approach kan. Saya offer breast pump. Saya offer botol. Macam-macam lah ni. Nak cakap Jacqueline sebab apa duk fikir. Aku ni nak jual kat dia. Nak jual kat dia. Lepas 2 minggu tu saya macam ni. Aku nak tolong dia. Betulkan sikit ni. Betulkan skru-skru dekat kepala ni. Aku nak tolong dia sebab aku berjaya penyusuan susu anak 2 tahun dengan Jacqueline. So, bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Amazingly, masa tu, dia beli ESP buy six free one. Dia beli ESP buy six free one. Dan daripada, walaupun sekarang ni, dia dah stop makan Shaklee, dia dah stop buat bisnes Shaklee, tapi dari dia lah, grup Sabah berkembang. Grup Ellie tu daripada dia. Dia sebenarnya dia, lepas tu masa Laura. Lepas tu Ellie kan. Tapi dia dah tak buat dah. Dia dah berhenti buat Shaklee sebab dia memang sekarang ni berjawatan tinggi lah dekat Petronas. Tapi kaki-kaki dia tu still ada. Okay, itu satu cerita. Sebab apa saya tukar? Aku nak tolong dia. Aku kena saja Shaklee. Sebab Shaklee ni memang proven berkesan. Kita dah tahu berkesan. So, kita kena buanglah roadblock dekat kepala kita. Lepas tu adalah cerita. Dia juga cerita dia. Masa tu dia buat bisnes tau. Dia buat sampai bonus dia 6,000 juga. Okey. Dia
ada kawan sekerja. Dia nak cerita kat kawan tu tapi dia malu. Dia duduk tahan lah. Tahan, tahan, tahan. Last sekali dia paksa diri untuk bercerita. Bila dia bercerita, kawan tu kata, aku baru je beli dengan orang lain minggu lepas. Melepas tak? Dia datang-datang ke saya cakap, Kak Laila, dia um, dia dia dah beli dengan orang lain, dah jadi orang ahli orang lain. Saya terlambat seminggu. Faham tak? So, kalau kita malu, susah nak berjaya. So, tapi kita kena lawan. Tukar niat. So, berani approach. Tambah-tambah macam offline, kena berani approach lah. Online pun kena berani PM. Ah, okay. Kakak, Okay. Hmm. tiba-tiba nak share dengan cik nak cakap pasal malu tu kan. Cik tu nak tambah lagi sikit boleh? Sorry lambat sikit. Tak apa, Ah, tak apa. sebab ada yang memang betul-betul nak buat bisnes kan. Sebab kita dah decide nak buat bisnes. So nak tak nak kita kena harum juga benda ni. Okay. Tadi Cik nak kata pasal malu kan. Siti nak tambah sikit. Ini part Siti. Sebab Siti rasa benda tu Siti pun alami benda yang sama. Iaitu jangan tunggu perfect baru nak mula. Hmm. Benda ni penting. Sebab apa saya kata penting? Sebab saya adalah orang yang perfectionist. Ah, saya dulu kan saya memang mengalami, semua orang tahu macam mana perangai saya kan. Macam nak tunggu cantik baru nak post kan. Tapi saya ingat masa mula-mula saya buat Syakli dulu, saya memang redah je. Saya memang redah je. Saya memang suka bercakap. Tapi bila buat bisnes ni dia macam satu alam lain tau. Dia masuk alam lain yang kena buat video. Dah lah saya jadi tak suka tengok muka saya sendiri kat gambar tau sebenarnya. Saya memang anti tengok muka sendiri tak kenapa kan. Kalau korang tak percaya, kau pergi tengok kat YouTube saya, Ruqayyah Rom. Masa Yasir Ruqayyah ke Ruqayyah Rom, saya pernah buat video vitamin C tau. Masa tu kita baru nak up kan, tak jual bibit semua tu jual vitamin C dulu. Saya tengok sekarang malu sangat dengan video tu tau. Tapi saya tak delete video tu. Sebab apa itu adalah bukti tahun pertama saya buat Syakli. Nak cerita saya macam mana kita tak payah tunggu perfect, kita buat je, kita redah je. Tapi sebab video-video yang geli-geli tu lah orang join team saya masa tu memang ramai. So nak cerita ni korang tak payah tunggu, jangan comparekan diri korang dengan orang lain punya video, jangan comparekan gambar korang dengan gambar orang lain yang nampak cantik sangat-sangat tu kan. Asal usul orang yang you rasa cantik tu pun sebenarnya sebelum-sebelum tu pun tak cantik pun sebenarnya. Macam tu. Okay? Ini nasihat daripada orang yang ada masalah. Macam tu. So, rasa macam tak pandai bercakap, cakap je sikit-sikit dulu. Tak payah malu-malu. Cakap je sikit-sikit. Kalau rasa tak confident nak jawab, hold dulu benda tu sekejap. Refer dulu kat orang yang betul-betul tahu nak jawab benda tu. Boleh hold, tak ada masalah. Sekejap-sekejap saya refer pada yang pakar. Macam tu. Tak payah malu dengan benda-benda macam tu. Jangan jangan downgradekan diri sendiri hanya kerana benda yang kita tak tahu. Macam tu. Okay? Okey. Sorry. Itu je. Ya. Betul. Menunggu kesempurnaan ibarat menunggu selama-lamanya. Sebab apa? We are not perfect. Memang Allah jadikan kita tak perfect. Yang perfect tu apa? Tuhan lah, Allah kan. So, jangan tunggu kesempurnaan. Oh, dah apa tu? Dah pandai cakap baru buat video. Dah apa tu? Kurus baru buat video. Tak. Along the way, kita ada progress kan? Okay, ada apa-apa nak tambah tak, Masa Zura? Ada tak? Nina ke? Nina, semua ratu-ratu. Boleh Kak nak tambah sikit boleh? Nak cakap Boleh. pasal malu tu juga. Okey, sebab saya Ustaz. rasa ramai orang dia takut untuk bermula sebab ni lah, sebab dia rasa malu kan. Okey, kalau nak kata tentang malu, saya ni dulu pun malu tau. Sebab yelah, sebab dekat Facebook tu saya punya klien, saya punya uh, kawan-kawan kan macam lawyer tiba-tiba nak jual apa? Rigo tinggi kan. Nak jual Shaklee, nak jual produk MLM macam ni. Okey, sebenarnya tapi masa tu saya convertkan malu saya tu ke saluran lain. Saya buat dengan cara yang lain yang orang-orang tak tahu pun kan. Okey, sebenarnya kan macam ni. Malu ni dia bukan masalah tau. Yang jadi masalah ialah malu tu kita jadikan alasan sebenarnya untuk kita tak bermula. Okay, semua orang yang kita kagum hari ni, you nampak macam Master Laila, you nampak macam kawan-kawan you semua yang ada kat sini, semua sebenarnya pernah berada pada titik yang sama. Tak pandai cakap, takut orang menilai, rasa diri belum layak. Tapi apa yang beza ialah satu je, sebab waktu mereka malu tu tapi mereka tetap memilih untuk bergerak.
So, malu tu sebenarnya tanda kita sedang keluar daripada zon selesa dan tiada pertumbuhan lain daripada zon selesa. Okay? Selagi mana kita berada di zon selesa, percayalah tak akan ada apa-apa perubahan dalam hidup kita. Memang macam tu lah. Kalau susah, susah lah. Kalau sakit hati lah. Kalau tak tenang, tak tenang lah. Okay? Sebab kita selesa dengan zon tu sebenarnya. So, kalau nak tunggu yakin baru nak bermula, percayalah sampai bila-bila kita akan terus menunggu. Sebab keyakinan tu sebenarnya dia datang selepas kita bertindak, bukan sebelum. So dalam Hmm. tim ni tak ada siapa pun yang sempurna. Yang ada cuma dua jenis manusia yang berani bermula dan yang masih menangguh hidup sendiri. So you all pilihlah you yang mana. Pilihan sebenarnya kat tangan masing-masing. Tapi ingat satu benda ni saya cakap, hidup tak menunggu orang yang malu. Hidup bergerak dengan orang yang berani dan mahu. Okey, itu je. Hmm. Bila lawyer bersuara Okey. Cuba ulang balik ayat tadi tu. Tak sempat rakam. Dia tak boleh dah ulang lah, Dah spontan. agak dah. Okay. Alright, okay. Harapnya you dapat something. You dapat something bulan ni daripada sharing ni. Macam upline kita, super upline kita Haji Roslan. Boleh carilah siapa Haji Roslan. Haji Roslan ni master pertama Melayu di Malaysia. Dia kata lepas didengar sharing daripada upline dia pasal potensi bisnes Shaklee, dia tak boleh tidur 5 hari, 5 malam. Sebab apa? Dia tengok leadership bonus tu. Sebab dia bermula daripada dia sebagai assistant imam. Masa tu gaji dia RM200 je sebulan. Bila dia dengar peluang Shaklee sangat besar, dia tak boleh tidur. Dia dah tak boleh duduk lah. Aku kena buat bisnes Shaklee. Dan dia bertahan dengan Shaklee hampir 30 tahun lah dengan Shaklee. So Shaklee ni dia ada masa depan. Mbak kata kita punya founder, dia dah kaji. Ada dua bisnes yang ada masa depan walaupun 50 tahun akan datang. Satu, salah satunya adalah bisnes kesihatan ni lah. Bisnes kesihatan, prevention ni. Sebab along the way, orang nak sihat. Orang makin tua, makin nak sihat. Orang tak nak sakit. Orang nak awet muda. So, kita ni ada satu peluang besar. Kita punya bisnes ni bisnes yang ada future. Contoh bisnes tak ada future, contoh apa? Ingat tak? Dulu masa kecil-kecil kita ada kamera kan, Kodak kan. Sampai satu masa mati bisnes tu. Tapi kita bisnes yang ada future lah, insyaAllah. So, kalau tak ada apa-apa, terima kasih sebab hadir. Terima kasih juga tahniah kerana beri komitmen, insyaAllah. Bila kita ayat Quran ke hadis dia kata faiza azamta fatawakkaltu ala Allah. Jika kita berazam, tawakal pada Allah. Serah pada Allah, kita usaha sebagai hamba, kita buat bersungguh-sungguh. InsyaAllah mana tahu uh, satu hari nanti kita berjaya. InsyaAllah kita semua berjaya dalam Syakli. Cumanya bila nak berjaya, bila akan berjaya itu serah pada Allah. Yang penting kita usaha sungguh, bersungguh-sungguh. Saya pun tak pernah, sebelum buat Syakli, saya tak pernah membayangkan saya akan berjaya dalam Syakli. Saya akan jadi master coordinator. Masa Zura pun, masa nak resign kerja engineer kan. Saya cakap dengan Masa Zura, uh, saya nak resign. Masa Zura cakap apa tahu? Kak, saya takkan resign dengan lawyer sebab cita-cita saya dari dalam perut lagi nak jadi lawyer. Tengok-tengok dia resign awal pada saya 2 bulan tau. Hmm. Contoh, kita tak pernah tahu apa masa depan kita. Dan sebagai hamba, kita azam, kita doa, kita tawakal, kita buat bersungguh-sungguh. Okay, itu je lah penutup. All the best untuk semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank Assalamualaikum you, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Della. Thank you semua. Sama-sama. Thank you, Kak. Hmm. Thank you, Master. Sama. Assalamualaikum. Salam.